Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Nama diberi Nur Syazwani binti Faizal dari Sekolah SMK Dato' Abdul Rahman Yaakob, kod sekolah AEE 8702. Jom kita mendalami 5 ciri murid sejahtera yang telah digariskan oleh Rancangan Pendidikan Malaysia 2026 hingga 2035. Pertama, beradab. Utamakan integriti, kesantunan dan rasa hormat kepada guru dan rakan sebagai identiti diri. Yang kedua, berilmu. Berfikir secara kritis dan bersedia berkongsi ilmu dengan rakan yang memerlukan. Yang ketiga, berkemahiran. Aktif dalam sukan dan persatuan untuk mengasah bakat komunikasi dan kerja berpasukan. Yang keempat, berdaya tahan. Bina kekuatan mental dan tidak mudah mengalah apabila menghadapi kegagalan. 5. Berkeyakinan. Berani tampil ke hadapan untuk menyuarakan pendapat demi mempertahankan kebenaran. Nampaknya apabila kelima-lima ciri ini subur dalam sanubari kita, sekolah akan menjadi institusi yang selamat, harmoni dan bersih daripada segala masalah disiplin. Marilah kita bersama-sama mengamalkan 5 ciri murid sejahtera kerana generasi yang hebat bermula daripada murid sejahtera. Sekian, terima kasih.